Puan Hadi, best ke best? Semua macam ada semangat. Oh, macam ni Ustaz. Buat apa nak rayu ni? Kita bukan terdesak. Yang terdesak dia. Zaman berubah mah. Andai kata UMNO masih memerintah, cerita lain. Sekarang UMNO dah tak memerintah. BN dah tak memerintah. Dan rakyat bukan dah selesa dulu. Mana tak Zat yang suruh bantu tak Zat ni? Aku tak nak bantu Lagi kita bantu mereka, lagi mereka kufur. Yang setuju, komen setuju. Wajib kufur punya lah. Puas hati dengan pencerahan daripada Halimatul Saadiah. Halimatul Saadiah cikgu pasti kan? Allahu Akbar. Rozi, terima kasih Rozi. Thank you. Hidup ni ada berbagai-bagai gaya. Betul ya? Dan Allah Ta'ala bagi kita panduan. Bagi kita rasa, kita feel, how, macam mana. Kesedaran tu penting. Macam mana Pak Yus tahu? Betul lah. Saya kan bomoh. Tengok. Halimatul Saadiah. Profil tak letak. Komen saja. Tak pernah komen pun sebelum ni. Dia jawab puas hati dengan pencerahan Pak Yus. Dengan huruf besar. Saya kata Halimatul Saadiah cikgu pasti. Macam mana Pak Yus tahu? Betul lah. Bomoh kan? Sebab tu, scan, kelepuk, saya ikut. Kena. InsyaAllah. Allah bagi. Allah bagi faham, betul tak? Kan? Ustazah kan? Allah bagi faham. Ilmu datang daripada guru, faham datang daripada Allah. Rawatan Pak Yus bagi, sembuh Allah bagi. Allah izin nampak. Joget sekali Pak Yus. Nanti ya. Hang pun. Kan? Tayang body. Allah Rabbi. Ada soalan setakat ni? Ustaz ada soalan? Mengajak lagi ke Ustazah? Mengajak lagi? Mengajak lagi kan? Allah Akbar. Renung-renung kan? Allah Ta'ala bagi kita tanggungjawab. Kita bawa apa? Ujian jadi ustazah ni rupanya lagi dahsyat daripada orang, lagi dahsyat daripada ahli maksiat ujian dia. Bila kita renung-renung balik, kita dulu duk kata, ya Allah, seronoknya jadi ustaz. Banyak boleh baca doa, boleh hafal tu, hafal ni. Kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal Islam, faham agama. Rupa-rupanya tak mudah jadi ustaz ni.
tak mudah jadi ustazah. Sebab apa yang kita ajak, apa yang kita cakap, setiap apa yang kita buat, semua diuji dengan apa yang kita bagi dekat orang. Kita kata dekat orang, jaga agama. Kita yang kena jaga. Nak jaga macam mana ni? Oh, dengan dunia kita duk ingat kot nikmat. Padahal benda yang lapang, tewas. Masih mengajar. Pak Yus bagi laluan saya fikir lebih mendalam. Betul apa yang Pak Yus cakap tentang PAH. Alhamdulillah. Masih mengajar ni. Ustazah hentikan berpolitik merosak agama. Tak, sebenarnya boleh. Ustazah boleh berpolitik. Cuma jangan jual agama je. Berpolitiklah. Bagus. Kan? Bagus berpolitik. Alhamdulillah, ustazah. Kan? Memang ustazah kena berpolitik. Kena. Namun jangan jadikan agama tu sebagai alat politik kita. Buat macam UMNO. Berpolitik, angkat agama. Ada kuasa. Macam Rasulullah buat. Kan? Rasulullah daripada Mekah ke Madinah berhijrah untuk apa? Politik. Kuasa politik. Bila dapat kuasa, boleh laksanakan Islam. Angkat Islam ke atas piagam Madinah. Kan? Dapat berkat dengan politik yang kita bawa. Ya, itu yang sebenarnya. Lagipun ada contoh kan, UMNO dah buat kan. Bukan tak ada contoh pun. Masalah kita hentam UMNO, saya tak salah orang PAH memang tak tahu. Saya tahu Pak UMNO ni umur 40 lebih. Rupanya piagam tu UMNO dah buat. Hak yang kami cari dalam PAH, duk cari tak jumpa, Tak jumpa lah ustaz kita, ulama kita tak bagi dengar ceramah orang UMNO. Tak bagi. Jangan dengar. UMNO cakap apa, tak mau dengar. Kalau kita betul teguh dengan pegangan Islam kita, dengar habis. Kan? Dengar habis ya. Tak ustazah, sebab kita main daripada PAH ustazah. Kita main daripada PAH, kita tahulah tang mana titik lemah kita. Titik lemah kita, kita hanya dapat maklumat yang salah. Ulama kita pun kata Nabi tak bawa bangsa. Takkan nak petikai ulama. Walhal kita dah ustazah dah. Tapi doktrin kita kira pakai tok guru lah. Habis-habis kita tak boleh, kita kalah lah hujah dengan diri sendiri. Ya, agama tak macam ni. Ni tak macam ni. Tak apa, tok guru ilmu dia lebih. Lah kita pakai tok guru. Tok guru tahu lah. Apa-apa tok guru. Nabi tak bawa bangsa. Kalau Nabi bawa bangsa, Nabi dah pejuang Arab dah. Sedangkan memperjuangkan bangsa itu adalah sunnah Rasulullah. Sebab apa? Agama ni adalah tunjang. Agama adalah tunjang. Teras agama tu bangsa tu. Sebab tu jati diri kita sebagai bangsa Melayu tu sebagai teras. Bau kemas. Agama. Bangsa tu teras. Perlembagaan tu benteng.
Indonesia ada benteng? Indonesia ada benteng agama? Tak ada. Saya ahli PAH dah 30 tahun. Memang betul pencerahan Pak Yus. Terima kasih sama-sama Ustazah Halimatul Sa'diah. Syukur Alhamdulillah. Tapi Tok Guru kita kata apa? UMNO Asabiah perjuang bangsa. Perjuangan bangsa di Malaysia berbeza. Dan negara lain tak perjuang bangsa pun. Perjuangan bangsa di Malaysia, Melayu wajib Islam. Benteng dia apa? Perlembagaan tu. Dalam perlembagaan, perkara 160/2, Melayu wajib Islam. Itulah benteng bangsa dan agama. Disatukan, Melayu wajib Islam. So, kenapa nak pisahkan? Sedangkan benteng telah satukan, telah mengukuhkan keadaan tu. Undang-undangnya begitu. Barang sesiapa Melayu, di situ ada dicatat, barang sesiapa Melayu yang murtad, dia kehilangan segala keistimewaan dan bangsa tersebut. Maknanya dia bukan lagi bangsa Melayu. Telah terlucut segala keistimewaan dan dia tidak dipanggil Melayu lagi. Jika UMNO ni tidak bawa Islam, negara manakah yang mengangkat Islam seperti UMNO angkat? Dunia mana buat? Arab pun tak boleh claim Arab wajib Islam. Melayu di Malaysia wajib Islam. Jangan ukur parti, ukur dunia. Dunia mana yang boleh meletakkan agama bersama bangsa dia seperti perkara 160/2, Melayu wajib Islam. Subhanallah. Aku kempen untuk UMNO lah. Aku kempen untuk Islam. Kita bertelagah hari ini kerana apa? Kerana apa? Kita telah diselewengkan tentang agama.